Kadang-kadang kalau kita buat kerja waktu malam, kita malas nak pegang lampu suluh tau. Jadi aku dapatkan satu lampu suluh yang ada sensor. Korang boleh pilih yang ada sensor ataupun tak ada sensor. Macam aku akan ambil yang ada sensor dan dia ada pemegang dekat kepala ni. Jadi korang tak payah dah nak kena pegang lampu suluh masa buat kerja. Tangan korang dua-duanya bebas bergerak. Okey, dalam kotak ni apa yang korang akan dapat adalah satu lampu suluh. Yang ni dia ada dua button. Yang pertama adalah button on off. Yang kedua ni adalah button sensor dia. Jadi kalau korang tekan je, lampu akan menyala. Dia ada beberapa level. Yang ni dia agak terang, tekan lagi sekali dia akan jadi malap, tekan lagi sekali dia akan berkelip-kelip warna putih ni, tekan lagi sekali dia akan jadi warna merah, tekan lagi sekali dia akan jadi kelip-kelip merah dan tekan lagi sekali dia akan terus mati. Okey, bila korang dah onkan dia and then korang tekan button sensor ni, lepas tu korang boleh lalukan tangan korang dekat sensor ni. Okey, lalu je dia akan terbuka, lalu dia akan mati. Okey, tak payah tekan lalu dia akan buka, lalu dia akan mati. Okey, ini untuk lampu suluh dia. Kemudian dalam kotak dia ada bagi juga satu holder untuk kita letakkan kat kepala kita. Yang mula-mula kita kena buka dia punya skru ni Lepas tu kita boleh pasangkan lampu suluh ni dekat dia punya holder kepala. Skru dia kita pasangkan bagi ketat. Jadi macam ni. Lepas tu kita boleh letak dekat kepala kita macam ni Jadi sangat mantap. Lepas tu korang boleh adjust nak tinggi ke nak rendah ke, tak ada masalah punya. Lepas korang adjust, korang boleh ketatkan semula dekat bahagian skru ni supaya dia tak tertanggal. And then korang boleh onkan lampu. Lepas tu onkan sensor dia. Lepas tu korang boleh pakai. Lepas tu korang boleh mudah sangat. Lalukan tangan dia akan on, lalukan tangan dia akan off. So sangat mudahlah kalau korang buat kerja kan. Nak repair kereta ke, nak pergi berkebun ke, toreh getah ke, boleh je pakai lampu suluh dengan pemegang kepala ni Dekat belakang ni dia ada satu lubang charger dengan type C. Korang boleh charge bateri dia lepas korang dah habis guna. Okey, dia boleh bertahan sehingga 3 ke 4 jam penggunaan bergantung kepada function apa yang korang gunakan. Kalau korang gunakan sensor, mungkin dia akan lebih sekejap jangka hayat dia. Kalau korang dapatkan link ada dekat bawah, memang sangat function untuk korang yang selalu buat kerja tengah-tengah malam ataupun waktu gelap tu Mantap.